UMNO Pahang ni dipertahankan Anwar ke? Sekarang lah dipertahankan Anwar Perdana Menteri. Masa Anwar duduk jadi siapa? PAS juga. Yang Anwar 2 tahun PAS. Itu kena berlagak dengan PAS. Maki hamun PAS. Hina Presiden PAS. Ulama macam tu kamu hina. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan. Pergi peringatkan kawan anak-anak muda ni. Kalau dengar PMX je, PAS semua hancur lah. Tapi dulu dia lupa tahun 1998, 1999 dia kena pecat. Bila dia round Malaysia, dia agak-agak PAS lah. Dia masuk Pahang, Kelantan Terengganu jangan cakap lah. Memang puluh ribu lah. Kalau Kelantan Stadium Sultan Muhammad keempat, saya ingat lagi. Dia Anwar, bila dia kena pecat, dia kelang kabut je. Bukan hero sangat tu. Dia kelang kabut. Sekarang baru kita tahu sebab dia kena kelang kabut lah, kan? Benda bukan semua salah, benda betul. Mana tak kelang kabut? Dia nak keluar pergi sembahyang Jumaat tu pun dia seriau. Dia tak okey kan? Orang okey ke? Orang tengok I okey ke? Dia mula dapat semangat masa di Kelantan. Bila dia sampai Kelantan, Tok Gu ni Aziz dakap dia, seluruh rakyat Kelantan di Stadium Muhammad, baru dia balik, dia kembang sikit. Balik tu dia tinggal Pahang. Pahang walaupun tak ada stadium masa tu kan, sebab masa tu ke Pahang bukan, dia masih bukan pembangkang. Pembangkang masih pembangkang. Tetapi sambutan saya tak ingat di mana, di Kuantan mana ke, tapi ramai lah. Di mana? Betul situ. Ramai. Dan dia mengesankan dia. Mengesankan sebab luar biasa. Ya memang semangat Pahang tu luar biasa. Dan alhamdulillah saya hari ni, malam ni saya datang walaupun dah lama tak mari. Bila saya mari, saya tengok barisan alih-alih yang berhormatnya. Tu tadi cerita Terengganu 3-0, sebelah 4 Maran 4-0 dan tu. Ya. Cuma belum menang, belum dapat kerajaan negeri je. Tapi insya-Allah lah. Saya tengok cara berucap daripada Wabi Salamiah, Wabi Hasan, Sanuddin, dengan of course lah kita punya tim Malam Suruhjaya. Berucap tu saya rasa insya-Allah a matter of time. Next round insya-Allah kerajaan negeri Pahang akan diterajui oleh PAS dan Perikatan Nasional dengan barisan alih-alih yang berhormat. Ya, saya ni bukan pasal saya bodek depan sebab saya ahli aja kan. Ini semua pemimpin. Tapi saya bukan kaki bodek. PAS pun bukan parti bodek. Saya bukan kaki bodek sebab saya lawan ketua saya semua. Siapa yang saya tak lawan? Anwar Ibrahim ketua saya lawan. Masuk UMNO, Pak Lah panggil saya. Saya tak sempat lawan lah, dia berhenti dah. Masa Datuk Najib jadi Perdana Menteri, sempat juga saya lawan dia. Orang Pahang lah, minta maaf lah. Baru ni jumpa kat mahkamah 2-3 hari lepas. Saya masih hormat dia. Datuk Najib ni satu, dia gentleman. Dia di Pahang ni saya sekitar lebih sikit lah. Banding dengan Anwar, saya bekerja dengan dua-dua. Anwar saya pernah bekerja, Najib saya pernah kerja. Anwar semua okey lah. Tapi jalan semua tak okey. Najib bila dia kata okey, tapi tak semua okey. Dia bila kata okey, dia okey. Dan sebab tu dia bila kes ada dia salah, dia minta maaf. Anwar, sampai kiamat dia tak minta maaf. Cerita macam mana video keluar pun bukan saya. Orang lain, dia takkan mengaku. Itu beza ni. Orang Pahang, orang Penang. Saya sebelum ni 2 minggu lepas saya di Pematang Pauh, Pulau Pinang. Hari ni saya di Pahang. Ni 2-3 hari ni sibuk di Parlimen pasal dendam, tu. Ya. Tapi soal dendam ni, saya daripada awal saya beritahu. Saya walaupun saya letak jawatan di dalam kes masa Datuk Najib, saya letak jawatan sebab saya orang yang jaga bab rasuah dan sebagainya. Jadi 1MDB SRC International tu ada masalah. Saya di Kementerian Kewangan, saya tahulah. Jadi saya cara baik saya letak jawatan. Saya bukannya bergaduh apa, tapi saya kata saya tak boleh pertahankan. Dan memang betul pun ada masalah. Ya, tetapi apabila ada keputusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Tuan Agong, kebetulan maksud orang Pahang masa tu, Sultan Pahang, jadi Agong, dia ada keputusan untuk diberikan tahanan rumah. Jadi apa masalahnya? Kalau tengok saya ada lagi dokumen lain saya tengok. Jangan main-main dengan saya. Ada dokumen bukan setakat tahanan rumah, pengampunan penuh pun ada. Ya. Jadi ini Anwar ni macam mana? You keadilan ni untuk you je ke? Pengampunan you je. Kalau raja ampun, Anwar Ibrahim, okey. Orang lain tak boleh. Sekarang 2-3 hari lepas,
di mahkamah anak dia sendiri, Datuk Najib. Ini pun masalah UMNO ni. Ini UMNO ni nak suruh promosi apa? Tak payahlah promosi. Datang saya garang lah sikit. Promosi apa? Dah 60 tahun lah. Kan? Orang barang kalau 60 tahun tak payah promosi. Kalau bagus, bagus. Tak bagus, buang terus. Ni kalau kat Pahang ni tak selesai lagi. Air pun tak boleh selesai kat Pahang. Hutan sikit punya banyak. Kalau kat Selangor masalah, boleh terima lah. Pulau Pinang ke apa. Ini Pahang. Itu pun tak boleh selesai. Pasal suka promosi. Promosi apa? Tukar dulu lah. Kan? Bagi yang baru lah baru promosi. Jadi menteri besar orang kita. Barulah promosi. Kan? Jadi UMNO ni saya nak bagi tahu. Ni kan kawan UMNO saya tahu. Ni ada TikTok dengar. Ya. You nak promosi, nak perjuang. Perjuang apa? Presiden you sendiri you tak boleh berjuang. Najib tu presiden kamu. Dalam jail sekarang. Dulu masa Najib jadi presiden kamu, jadi Perdana Menteri, oi semua ni, jom tangan, jom. Kan? Saya lawan, saya tak setuju, saya letak jawatan, ini bantai saya teruk. Sekarang, bila bosku masuk dalam parlimen tanya, tentang adendum ni tanya. Yang tanya tu bukan UMNO, yang tanya tu PAS. Setiausaha Agung PAS yang tanya, ahli parlimen, betul lebih tadi. Taqiyuddin atau si Taqiyuddin yang tanya siapa? Tanya UMNO. Dan saya ni nak pandai orang Pahang ni kan. Tak menang kita tahun lepas ni kan. InsyaAllah. Tak jawab. Menteri UMNO ni tak jawab. Tak boleh nak jawab. Siapa yang tak boleh jawab? Lepas tu menteri fikir lah. Si Saifuddin Nasution ni. Timbalan saya dulu. Saya ketua muda, dia timbalan saya. Polis kat belakang tu okey sikit belakang saya. Menteri Dalam Negeri ni bawah saya dulu. Jadi kalau nak tukar-tukar tempat last minute tu jangan buat lagi lah. Ini pun alhamdulillah ramai malam ni. Ya. Tak berani. UMNO tak ada kekuatan. Ini presiden dia. Kita bukan nak suruh pertahankan siapa. Ini Datuk Najib itu presiden kamu. Pemimpin kamu. Di Pahang saya nak tanya ni yang menteri besar ni. Apa kamu buat? Dan kebetulan ke takdir ke begitu ya. Yang sign itu, yang titah itu datang daripada Sultan Pahang. Ya. Mana ni panglima Pahang ni? Ya, tak ada, sehingga kan anak Datuk Najib sendiri kena buat affidavit. Anak dia tu kelas tu. Kan? Sepatutnya Datuk Najib bukan orang biasa. Dia pemimpin besar. Dia berjasa di Pahang. Ya, jasa dia banyak. Umur dia muda dah jadi menteri besar. Kan? Saya tahu dah, saya pun pernah kerja dengan dia. Dia buat bantu orang apa semua ni tip top. Adalah kelemahan dia tentu ada. Tapi jasa dia banyak. Orang lain tak nak bantu tak apa lah, tak bertahan. Ini UMNO Pahang saya nak tanya ni. UMNO Pahang. Sampai hari ini lepas 24 jam anak Datuk Najib dan anak Datuk Najib ni wakil rakyat. Exco Kerajaan Negeri Pahang. Dia buat statement, dia buat affidavit kata Sultan bagi dekat dia perintah untuk bapa dia balik rumah. Bukannya ampun terus. Ya, bukannya bebas, tak bebas, tapi ditahan di rumah, house arrest. Memang ada peruntukan. Dah dalam tempoh lebih 24 jam. Apa yang UMNO buat? Sepatutnya mereka cepat terus bangkit. Ya. Dan pastikan bawa kepada Perdana Menteri, bawa kepada Timbalan Perdana Menteri, bawa kepada Presiden UMNO. Kata ni macam mana ni? Sudah ada adendum. Dulu kata tak ada. Sekarang sudah ada. Takkan anak Datuk Najib nak bohong? Ini affidavit. Kalau dia bohong dia masuk jail. Takkan dia nak bohong? Dia Exco Kerajaan Negeri Pahang. Takkan dia nak bohong dia pakai nama Sultan? Dia bukan pakai nama orang biasa. Ini Sultan dia. Mana dia UMNO Pahang? Apa yang kamu buat? Apakah kamu tak faham makna keadilan? Sekarang ni kawan dengan Presiden Keadilan. Tak faham lagi. Kan? Macam mana nak faham Presiden Keadilan pun melelong lah. Kan? Dulu masa dia dalam jail, keadilan lah. Dia dah keluar je dari Perdana Menteri. Tak ada keadilan lah. Langsung sepatah pun tak dengar dalam mulut dia. Nama parti saja keadilan, lain tak ada. Sebab tu yang UMNO ni pun terus bingung, tak faham. Duduk dalam penjara ni saudara, orang yang sepatutnya duduk luar penjara, dia dalam penjara dan kita biarkan dia, kita berdosa. Berdosa besar. Ini soal kebebasan orang. Ini soal karamah insaniah. Ini soal hak dia. Dia buat salah apa tu satu hal.
Dia dah dihukum pun, dah bertahun dah duduk dalam. Dia dah lalui semua proses. Sudah senang semua proses itu. Itu dah dia lalui. Tetapi ditakdirkan juga, dia punya seorang raja yang beri ruang kepada dia kerana jasa dia dan sebagainya, ya, untuk dia dilanjutkan hukuman di rumah. Dan ini keputusan daripada 29 Januari. Sekarang dah bulan berapa? Berapa hari, berapa malam dah Datuk Najib sepatutnya duduk di rumah, tetapi duduk dalam penjara. Siapa nak tanggung dosa ni? Saudara ingat ni dosa kecil je? Saudara ingat ni main-main ke? Orang duduk jail, saya duduk jail, saya tahu lah. Satu malam dia jail, rasa macam sebulan. Tak percaya? Masuk dalam. Bau rasa. Ya. Dan dia bekas Perdana Menteri. Saya masuk jail dulu, saya muda, boleh tahan ni lah. Terang-tentang ni lah. Dia dengan umur 70-an, bekas Perdana Menteri. Dan ada keputusan. Kalau tak ada keputusan, lain cerita. Dan ada keputusan. Mana UMNO yang kata ni kita parti yang mengangkat darjat bangsa dan tetap setia kepada raja kita? Oh, UMNO. Ini raja titah kamu buat apa? Raja mana ni? Raja kabur? Yang kamu setia ni? Raja kabur? Kalau kamu setia betul pada raja, ni kerajaan perpaduan atas titah yang di Pertuan Agong. Kita bentuk kerajaan perpaduan. Sekarang Agong titah, kamu tak buat. Jadi kerajaan apa ni? Ketimbang lah. Kencing termerang. Itulah kerajaan ni. Dia ikut suka dia. Bila yang tang untung, dia ambil. Tang rugi kat dia tolak. Walaupun ia membabitkan kebebasan orang. Ini kita tak boleh kompromi. Kita tak boleh kompromi, saudara. Wala tarkanu ila lazi nazalamu fatamassakumunha. Bab zalim ni, jangan kata sokong, cenderung hati pun tak boleh. Ini Anwar Ibrahim belajar saya tu. Saya nak bagi peringat kat dia. Yang TikTok budak-budak muda bagi kat dia. Kan? Ustaz Razali arwah dah, almarhum, bekas Presiden ABIM yang pertama. Tok guru kita lah semua ni. Kan? Saya ingat sampai rumah dia kata, Izam, kamu round satu Malaysia, kamu pakai ayat ni. Yang Anwar ni dizalimi, jangan kamu cenderung pun tak boleh. Jadi maknanya apa makna? Maknanya tak boleh sokong lagi lah. Cenderung maknanya tak boleh, duduk diam pun tak boleh. Kalau nampak itu kezaliman berlaku, kita kena lakukan sesuatu dengan keupayaan kita untuk menunjukkan kita tidak bersama dengan kezaliman itu. Kalau kita cenderung fatamassakumunnar, masuk api neraka, bukan main-main. Ini bab kezaliman. Ini bab kezaliman. Sebab itu saya, orang tanya, you masuk PAS sebab apa sekarang? Saya masuk PAS sebab Malaysia ni dah teruk. Kezaliman berlaku macam-macam bentuk. Dia pasal dia dulu pernah kena. Jadi dia menjadi Perdana Menteri, dia buat macam-macam lah. Dia pandai dia ni. Baik dia buat, jahat dia buat. Orang amar makruf nahi mungkar, dia amar makruf, amar mungkar. Ini bahaya ni. Sekejap dia panggil syekh sana, sekejap dia panggil syekh sini. Apa guna you panggil syekh sana, you panggil syekh sini, Syekhul Azhar ke apa you panggil. Tapi bab asas kezaliman, keadilan ni, titah yang di Pertuan Agong, ini bukan masalah Sultan Pahang Agong, ini masalah institusi raja. Dari kita tadi sebut pasal ancaman kepada bangsa dan agama dan sebagainya. Ancaman ini memang real. Ini bukan ancaman di Malaysia saja. Ini ancaman dunia. Ini ancaman akhir zaman. Kalau kita baca kitab, saya sempat lah. Saya baca kitab di Indonesia dengan kawan. Ya, Ibnu Katsir tentang apa ni, bidayah An-Nihayah. Bidayah An-Nihayah, bidayah awal, sejarah awal zaman dan sejarah An-Nihayah, akhir zaman. Itu dikupas. Bab nihayah saja 1000 muka surat. Kalau kita, dan saya sempatlah mengaji semua. Tak ada buat kerja apa, pencen kan. Ini semua YB. Saya YB kan dulu pencen. Jadi kerja saya buka kitab lah. So kalau you buka kitab ni, telah betul-betul. Kita tak faham lah. Ini akhir zaman. Dan serangan cabarannya itu luar biasa. Kalau di Indonesia dia tak panggil cabaran, tantangan gitu. Sebutkan Indonesia you kata cabaran, dia pertengahan. Apa itu cabaran? Dia tak faham. Tantangannya, cabaran itu luar biasa. Ya. Kuat macam tadi Wabi sebut tadi. Terhadap pemikiran. Kita dah dijajah dah ni. Di pemikiran dari segi ekonomi, kewangan. Bretton Woods tahun 1945. Habis dah. Sekarang ni bawa ni kesihatan. Dah habis dah. Bab Westin apa semua. Komplit. Habis kita semua dijajah. Satu dunia dijajah. Yang tak dijajah, Gaza aja.
Kita duk kesian kat Gaza tu, tapi sebenarnya Gaza itulah yang merdeka. Sebab dia masih bangkit dan lawan. Kita tidur. Padahal kita dah dijajah. Apa yang tak dijajah? Apa sistem yang kita punya? Tak ada. Sistem kewangan mereka dah sapu. Sistem kesihatan sekarang mereka sapu. Media habis semua dikontrol. Sekarang ni masuk pula AI. Facebook itu pun sudah merubah pemikiran kita, anak-anak kita dalam tempoh 10 tahun saja, bukan 100 tahun. 10 tahun sahaja sudah berubah. Saudara bayangkan AI, Artificial Intelligence, dalam masa 1-2 tahun ni akan berubah. Ini cabarannya kepada umat, kepada agama, pemikiran. Dan conclusionnya apa? Conclusionnya kita kena balik kepada institusi agama. Kalau parti itu PAS, bukan saya ahli PAS, sebab itu saya masuk PAS. Ada orang bagi mesej kat saya, oh eloklah you masuk PAS, kan you selamatkan PAS. Saya kata, kalau otak masuk selamatkan PAS apa? Saya PAS kuat sekarang ni, PAS parti paling besar. Saya masuk PAS bukan selamatkan PAS, saya masuk PAS, saya nak selamat diri saya. Masuk dalam bahtera PAS. You kena faham yang tu. Sebab apa? Sebab dasar PAS itu jelas, Islam. Jelas, kejelasan itu penting, sebab bila dia serang pemikiran, dia akan menyebabkan kita celaru, kita keliru. Jadi kita kena jelas, kita kena bersama dengan kelompok yang jelas. Wahabi Salamiyah tadi sebut tentang PAS sebagai gerakan Islam. Sebab tu saya dengan PAS tak pernah putus. Walaupun saya tak pernah masuk PAS, saya pergi parti lain dan sebagainya, saya tak pernah putus. Bertanding pun saya tak pernah lawan PAS. Di Shah Alam tahun 99 ada kawan-kawan tadi bagi tahu mereka pernah kempen, saya lawan UMNO. Baru ni tahun PRU baru ni saya di Petaling Jaya. Saya lawan dengan PRM situ. Saya lawan PKR. Ada sekali tu Don baru ni saya lawan Bersatu. Tapi Bersatu pun ketua Bersatu tu pun dah hilang lah, dah tinggal Bersatu dah. Tapi PAS memang saya tak pernah lawan, sebab memang saya daripada dulu saya nampak PAS ni adalah bukan sebagai parti saja, sebagai satu gerakan Islam. Saya tinggalkan PKR tahun 2007 bergaduh dengan Anwar Ibrahim, tapi 2008 saya pergi ke Kelantan. Orang Kelantan tahulah, saya bersama dengan Tok Guru Ni Aziz pertahankan kerajaan di Kelantan. Masa tu dua kursi je menang. Kalau tuan-tuan masih ingat 2004 tu, masa Pak Lah tu. Saya 2008 saya dah keluar, saya tak ada parti mana, tapi saya di Kelantan berkempen. Saya bukan PKR lah masa tu. Sebab tu hubungan saya memang tak. Dan bila saya dalam PKR, kita kuat apa dengan PAS. Saya di kawasan ini semua dengan PAS. Bila saya dalam UMNO pun, pada masa saya dalam UMNO, hubungan Presiden UMNO dengan Presiden PAS paling apaan? Masa saya dalam UMNO. Jadi mana saya pun, mana pergi pun, saya tetap bawa hubungan dengan PAS. Karena bagi saya ini gerakan. Macam mana saya rapatkan PAS dengan UMNO, saya tak payah cerita lah. Kalau cerita kan tak tidur pula Zaid Hamidi kan. Dia mana dia mau. Kan, orang patut nak bersatu, dia tak mau. Sebab apa? Ikut cikgu. Cikgu ketimbang, kan, sama kencing. Ini masalah. Jadi itu cabaran dia, saudara. Ini bukan masalah Malaysia global. Sebab itu saya kena buat keputusan. Dan saya ajak semua anak-anak muda, orang Islam, untuk buat keputusan sekarang. It is a critical moment. Keadaan ini kritikal sekarang. Keadaan kita kritikal. Serangan terhadap kita ni sudah sampai ke tahap yang memuncak. Dalam keadaan kritikal, kita kena buat keputusan yang kritikal. We need critical decision dalam masa critical situation. Jadi apa dia critical decision? Bersama dengan PAS. Kita kena tolak ke tepi soal-soal lain. Walaupun dulu saya sudah bersama PAS, penyokong saya sebutkan tadi. Tetapi tak cukup, tak jelas. Dalam keadaan kritikal ini, saya mesti jelas masuk PAS, bersama PAS, dan berjuang dengan PAS. Kerana apa? Kerana kejelasan. Kejelasan itu penting. Ini penting, kejelasan, clarity. Bukan penjelasan. Kalau Anwar Ibrahim itu, dia penjelasan. Tiap-tiap hari bersyarah saja dia. Dulu pemangkam pun bersyarah, menjadi Perdana Menteri pun bersyarah. Bila dia buat kerja, tak tahulah. Bersyarah saja. Penjelasan, dia asyik jelas. Tapi tak jelas-jelas. Sebab apa? Sebab dia tak ada kejelasan. Dia tak ada clarity. Dia tak ada clarity Anwar. Sekejap dia macam ni. Sekejap dia macam itu. Sekejap dia dengan Haniyah. Palestin. Kita bersama Palestin dan sebagainya. Besok Black Rock masuk. Ini kerja hari ni dengan Syekh sana Syekh sini. Besok yang Stokin letak kalimah Allah pun kapat dengan dia. Boleh bawa Kazakhstan. Jadi tak jelas. Dulu jadi Perdana Menteri ni kawan-kawan Abim, kalau ada saya nak bagi tahu. Saya tahu ramai kawan Abim di sini. Tengok dulu Anwar jadi Perdana Menteri. Kawan dia siapa? Tokey judi.
Adakah orang yang baik dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tokoh hebat, tapi dalam masa yang sama baik dengan tokoh judi? Oh, dia kata tak ada, dia pemimpin, dia kena baik dengan semua orang. Okey, baik dengan semua orang, tapi jangan tiap-tiap hari main tenis. Baik saja tak apa ni, tiap-tiap hari jumpa dengan tokoh judi. Dalam masa yang sama kamu kata kamu pemimpin Islam, baik dengan Syekh sana, baik dengan sini. Jadi apa mana? Tak jelas. Tak jelas. Dan inilah yang akan mencambahkan, memberi kekuatan kepada musuh-musuh Islam untuk merosakkan pemikiran kita. Dan inilah dia fenomena akhir zaman. Saudara nampak tak itu? Kita ada seorang Perdana Menteri yang akan memuncakkan, menjadi nukleus untuk merosakkan agama ini. Sebab itu dia tak ada kekuatan. Baru ni di Guan Eng, Tuan Hajar, Taliban datang Malaysia. Menteri Pendidikan host memimpin Taliban Afghanistan, kerajaan yang resmi, mereka menang pilihan raya. Mereka satu buah kerajaan. Suka tak suka dia sebuah kerajaan. Dia datang Malaysia, dia nak buat hubungan dengan Kementerian Pendidikan, dia datang dengan pembuka pendidikan. Guan Eng boleh buat PC, kata apa hal mau jemput ini Taliban? Kata kau hajar. Macam mana Malaysia sekarang ni boleh ada seorang pemimpin yang anti-Islam yang macam tu? Sebab apa? Sebab Perdana Menteri lah. Guan Eng satu hal, tapi kita ada Perdana Menteri yang lemah. Sepatutnya apa Anwar buat? Dia panggil Guan Eng, kata you better shut up. You jangan buat ni. You lain you boleh sentuh, Islam jangan sentuh. Patutnya itu dia kena buat. Ada dia buat? Ada dia tak buat. Sebab apa dia tak buat? Ini rahsia dia. Saya bagi tahu orang faham. Sebab apa Anwar tak buat? Sebab dia sudah terhutang budi, dia sudah terikat dengan kelompok-kelompok yang punya kepentingan-kepentingan lain. Sebab tu tak boleh, dia tak boleh pimpin lah. Saya pernah jadi setiausaha politik dia TPM, dia Timbalan Perdana Menteri masa tu. Sekarang saya tengok dia jadi Perdana Menteri. Dia TPM lagi kuat daripada dia jadi Perdana Menteri sekarang. Sekarang dia Perdana Menteri, saya tengok lemah, tak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab bila perjuangan tu panjang, dia duduk dalam jail lama, dia terpaksa negotiate dan deal dengan ramai orang, ramai kepentingan. Dengan Zionis pun dia berkawan, dengan ini dia berkawan, dengan sana. Sebab tu dia bau-bau ni dengan CNN Israel tu. Tiba-tiba dia boleh sokong Israel tu. Baru saja 4-5 hari lepas dengan Arab dia duk bantai Israel kuat. Dengan CNN kata do you have Israel has the right to exist? Yes. Do Israel has the right to protect themselves? Yes. Oh, ada orang kata dia kesian. Ni kadang masalah kita dengan kawan kita ni pun kesian sangat pula Anwar Ibrahim ni. Mana boleh kesian bab-bab ni? Oh, kesian dia letih sangat, mungkin dia tersasul. Ingat Anwar Ibrahim ni bodoh. Dia tak tersasul. Dia tak tersasul. Itu semua dia buat dengan perencanaan dia. Sebab apa? Sebab dia nak jawab kepada kawan-kawan dia Zionis ni. Bila dia bantai kuat sangat, kawan-kawan dia pun telefon dia, Anwar, what happened to you, brother? How about our friendship? We are friends. When you are in jail, we help you. When you get out of jail in Munich, I come to see you. I was the defense secretary. Wolfowitz. Paul Wolfowitz datang jumpa. Bukan orang biasa. Menteri Pertahanan yang macam mana? Menteri Pertahanan yang mulakan perang Iraq. Perang pertama, tembakan peluru berpandu pertama ke Iraq itu diarahkan oleh Wolfowitz. Mengapa serangan kepada Iraq? Sebab Iraq adalah ancaman paling utama kepada Zionis. Itu dia punya, kita kena kaji sampai situ. Sebab dia Perdana Menteri kita. Kalau besok dia letak jawatan tak berarti mampu hang lah. Kita tak boleh heran. Sebab dia Perdana Menteri. Kita kena faham ni semua. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, saya ingatlah sebab saya orang kanan dia. Saya duk buat kerja untuk dia. Buat kerja baik-baik lah. Yang fikir saya buat kerja-kerja lain lah. Bahaya lah ni kan. Tengok pakcik pandang senyum saya semacam kan. Saya boleh tahan handsome lah kan. Tapi saya selamat kan dari situ. Saja gurau. Ya. Dia dengan Wolfowitz ni lama. Bila Wolfowitz kena tangkap, bila dia berhenti Menteri Pertahanan Amerika Syarikat, ya, Wolfowitz sebelum dia jadi Menteri Pertahanan, dia boleh berhenti Menteri Pertahanan, dia jadi duta di Indonesia. Dia jadi 2 tahun saja duta Indonesia, dia keluar saja Indonesia, Indonesia pun kena. Soeharto jatuh tumbang, reformasi bermula. So nampak apa kerja Wolfowitz?
Sebab apa Indonesia? Sebab Indonesia negeri paling besar orang Islam. Dia hantar pergi situ. Lepas tu dia jadi Defense Secretary, belasah Iraq. Dah habis itu jadi World Bank, kontrol pula kita punya bank. Masa di World Bank, dia ada skandal. Dengan perempuan lah, bukan lagi. Baik sikit. Perempuan tu nama dia Shahareza. Islam, memang orang Islam. Lebanese. Kerja di World Bank. Kena tangkap basah dengan Wolfowitz. Undang-undang World Bank, you kalau main skandal dengan perempuan luar daripada staff tak apa. Tapi dengan staff, you kena resign. Jadi Wolfowitz kena resign. Sebelum dia resign, dia minta Anwar tolong dia. Anwar keluarkan surat. Anwar keluarkan surat sebagai chairman satu foundation, Future Studies Foundation, something like that. Macam tu. Letterhead dia bagi tahu kepada World Bank yang Wolfowitz bawa surat tu untuk menjadi bukti. Anwar bagi tahu pada World Bank, dia World Bank President ini, I want to now to certify, saya dengan ini mengakui bahawa Shahareza itu pada waktu-waktu sekian ini bekerja dengan saya di institut itu, di institut saya, bukan dengan World Bank. Tengok, dia nak selamatkan di Wolfowitz. Ini bukan cerita dongeng, betul ni cerita. Saya bawa surat ni pun, saya suruh Anwar jawab, mana dia nak jawab? Itu hubungan Anwar dengan Zionis ni. Saya nak ingatkan balik, Wolfowitz bukan orang biasa. Defense Secretary yang bunuh, yang hancur Iraq, hancur Indonesia. Ini nombor satu punya Zionis ni. Mempertahankan Israel. Anwar defend Wolfowitz sampai ke tahap itu. Ini yang nampak, yang kita tak nampak, deal mereka. Sebab itu bila Anwar bab Israel, saya tak percaya, dia memanglah dia pertahankan Palestin, dia tunjuk, memanglah untuk dapat undi Melayu. Takkan dia nak kata dia tak sokong Palestin, nak mampus kan? Orang Melayu belasah dia, tapi untuk undi saja. Tapi dalam masa yang sama dia kena jaga juga Zionis. Ini masalah. Kita tak boleh ada Perdana Menteri macam ni. Sebab tu di Perkhidmatan Pauh minggu lepas saya bagi tahu Anwar, cukup lah, you boleh temberang orang lain lah, not me. Saya tahu awak siapa, sekarang dah nampak dah, you tak boleh pimpin. Jadilah Mandela, saya cakap. Dia kata dia hebat macam Mandela kan, tapi dia tak ikut habis. Apa yang Mandela buat? Mandela buat, dia duduk berjel 26 tahun, dia keluar jel, dia jadi presiden sepenggal saja. 94 sampai 99 saja dia jadi presiden. Masuk yang ke sistem kedua, dia boleh masuk dan dia boleh menang, dia masih popular, tapi dia tak mahu. Sebab apa? Sebab bila dia lama dalam jel, dia jadi presiden, dia ada banyak benda yang dia terikat. Sebab duduk dalam jel, tahu susah. Banyak you kena baik dengan orang ni tolong you tak minta tolong pun orang tolong, macam-macam. Jadi terikat. Jadi Mandela, dia fikirkan negara dia kata tak boleh, aku tak boleh. Dia bagi laluan kepada orang lain. Itulah dia betul pejuang bangsa, pejuang negara. Itulah dia. Jadi yang si dalam parlimen ni apa, YB Ryan nama ni kan, yang seorang ni penjelutung ni kan, dia kata Anwar is like Mandela kan. Ayolah Mandela, ikut Mandela. Satu penggal je. Mandela jadi presiden Amerika, South Africa, 3 tahun. Tahun 97 dia dah letak jawatan dah, presiden ANC, presiden parti dia letak jawatan. Maknanya kalau Anwar sekarang ni, tahun depan kena letak jawatan lah, fikir. Kalau nak ikut Mandela. Lepas habis term, tak pergi lah presiden. Barulah negara tu selamat. Sebab kita pejuang, kita masuk jail lama. Kita tugas dan peranan kita sebagai pejuang, tapi bukan sebagai pentadbir pemerintah. Tak boleh. Orang lain lebih efektif daripada kita. Ini hakikat dia. Tanyalah Mandela ke, Soekarno ke, Nehru ke, baca semua ni, Pak Nasir yang pernah jadi Perdana Menteri, mereka semua ni pejuang. Bila sampai jadi berkuasa, mereka tak akan pegang kuasa itu lama, sebab tak kena dengan mereka dan akan merusakkan negara. Anwar kalau betul dia pejuang, dia kena buat, tapi dia tak buat. Itu saya boleh garanti lah, dia tak buat kan. Sebab apa saya boleh garanti? Sebab apa yang dia buat, semua yang dia buat 2 tahun ni ialah untuk mengekalkan kuasa dia. Akta hasutan, akta rahsia rasmi, segala akta yang kita round ni, satu Malaysia ni, termasuk di Pahang ni, saya round dengan kawan-kawan, sumpah keramat, sumpah sana, sumpah sini, sumpah
Kan? Untuk apa? Untuk lawan Akta Zalim. Buang Akta Sultan. Buang Akta Rahsia Rasmi. Saya sampai masuk dalam jail Akta Rahsia Rasmi. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia baru ni bajet baru ni. Apa dia cakap? Oh, kita berbutuhkan 80 juta untuk kita gubal semua undang-undang lapuk. Dia kata. Undang-undang lapuk di bawah Kementerian Azalina. Institusi reformasi. Reformasi institusi. Itu pun dah satu bengong. Bagi Azalina jaga reformasi. Nah, dia sepatah haram reformasi dalam sebut. Bagi Azalina. Lepas tu dia kata apa? Okey, undang-undang apa? Dia kata undang-undang seperti undang Akta Syarikat tahun 1950. Yang lapuk, yang tu kita kena ada kajian untuk tukar. Itu je dia sebut. Dia tak sebut Akta Sultan. Dia tak sebut Akta Rahsia Rasmi. Padahal inilah akta-akta yang zalim. Yang kita cakap puluh tahun. Puluh tahun kita round satu Malaysia kata ini zalim, ini kena tukar. Dia tak buat. Jadi macam mana? Suatu saya bagi tahu kawan-kawan reformasi. Reformasi apa? Ada kawan teks saya lah bila saya pergi di 3 tempat. Oh, dia kata you garang sangat. Kan? Kesianlah kita reformasi ini. Sebenarnya kesian apa? Nak kesian apa? Saya kesian kamu reformasi. Tapi saya tak boleh kesian pada Anwar. You dah jadi Perdana Menteri. Tapi you tak buat reformasi. Kenapa? Kerana you mau terus kekal menjadi Perdana Menteri. You tak nak ikut Mandela, tak nak ikut yang lain. Ya. You hanya gunakan saja mereka. Ya. Menjadi cerminan pada kamu, tapi sebenarnya kamu bukan mereka. Ya. Kamu betul-betul real politician and political animal. Politician yang sanggup buat apa saja untuk terus kekal berkuasa. Tak malu langsung. Ya. Hari ini jadi Perdana Menteri, minggu depan lantik Menteri Kabinet, nombor 1 Menteri Kewangan Anwar Ibrahim. Ya. Muka tak malu. Dulu puluh tahun round. Kan? Mana boleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan orang sama. Dia yang cakap ni. Saya duduk sebelah macam ni. Saya tahu lah. Kan? Oh, biaya. Mana boleh. Kita Perdana Menteri kuasa banyak. Menteri Kewangan lagi kuasa banyak. Saya pernah jadi Menteri Kewangan. Saya tahu lah. Dia. Bila jadi Perdana Menteri, dia lantik diri dia. Jadi Menteri Kewangan. Tak gila. Lepas tu boleh cerita tata kelola. Tata kelola apa? Inilah tata kelola yang paling penting. Mengasingkan Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan. Ini nombor 1. Sebab apa? Saya duduk Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan 2 kali. 2 bos. Satu Anwar Ibrahim, satu Najib Tun Razak. 2 bos. Saya duduk. Saya tahu kuasa Kementerian Kewangan tu jauh lebih besar. Tadi ada kawan-kawan bagi tahu, kan? Lagi pula sekarang semua tender mesti masuk semua di Kementerian Kewangan. Yang negeri-negeri pun semua mesti masuk Kementerian Kewangan. Jadi decentralized. Jadi very powerful. Selain daripada Menteri Kewangan, siapa powerful? Perdana Menteri. Jadi kalau orang yang jadi Menteri Kewangan dengan orang yang jadi Perdana Menteri, orang yang sama, siapa yang nak pergi cek ni? Siapa jadi tata kelola apa ni? Lu bohong aja. Tak boleh. Apa pula cakap lepas tu? Tak ada. Tak masuk dah. Tak boleh. Ini asas dia. Jadi macam mana kita nak sokong? Ya, tak boleh, saudara. Jadi sebab tu saya buat keputusan dan saya bersama-sama kawan-kawan kita akan terus tegangkan. Dan perkara yang selain lebih penting selain daripada cabaran akhir zaman, tuntutan agama dan sebagainya, yang lebih penting juga ialah tentang kezaliman. Kita tak boleh tolerate. Macam saya sebut tadi, kezaliman terhadap Datuk Seri Najib. Apa pun kita suka atau tak suka. Ya, saya dulu saya resign. Saya bukan cakap hari ini sebab dia bos saya dulu, tak. Ya, saya tak setuju dengan dia dulu. Ya, saya bukan macam Ahmad Maslan. Bodek jilat dia masa jadi menteri, Perdana Menteri. Saya tak betul, saya kata tak betul. Tetapi bila hak dia hari ini ya dinafikan, dia patutnya bebas dan duduk di rumah, dan dinafikan hanya kerana apa? Kerana pertandingan percaturan politik oleh kawan-kawan dia. Ya, kita tak boleh biarkan. Sebab ini bukan soal Najib, ini soal keadilan. Ini soal institusi raja. Institusi raja itu sekarang di saat ini lebih penting untuk kita pertahankan. Ya, dengan serangan-serangan yang semakin kuat nih terhadap agama, bangsa kita dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita ada kerajaan yang tak indahkan titah raja, saudara bayang apa nak jadi pada raja? Pada institusi raja. Ya, sebab itu kita tak boleh kompromi. Ya, sebab itu saya bagi tahu kawan-kawan saya yang ada dalam UMNO, saudara kena bangkit atas nama keadilan. Bukan atas nama parti keadilan. Itu tak boleh pakai. Atas nama keadilan tentang kezaliman, bukan soal Najib saja, terutamanya UMNO Pahang. Ya, saya tahu, saya pernah jadi UMNO juga. Saya tahu, ya, tak ada sejiwa UMNO Pahang ini yang tak disentuh oleh Datuk Najib.
Sekarang dia dizalimi. Confirm dia dizalimi sekarang. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Sepatutnya sekarang UMNO Pahang dah bangkit, dah bangun. Pergi bergerak kepada Presiden UMNO. Minta Presiden UMNO buat keputusan. Keputusan yang betul. Ini bukan soal politik. Tolak tepi soal politik. Datuk Seri Najib balik Pahang, dia pimpin UMNO sebagainya. Saya rasa pimpinan PAS, no problem. Boleh berkawan, boleh berlawan, no problem. Tetapi dari segi prinsip, orang yang bebas, kita jangan penjarakan. Ini zalim. Dan zalim ini, Allah sebut dalam Al-Quran jelas bab zalim ni. Macam saya sebutkan tadi. Bab pimpinan, bab kaum, Allah kata tak ada hidayah. Tak ada petunjuk. Aku takkan bagi petunjuk kepada yang kaum yang zalim. Ini jelas. Ini bab Najib. Itu orang besar. Ini saya nak sebut 2-3 hari lepas saya di mahkamah. Saya jumpa dengan seorang anak muda saya, yang juga dizalimi. Nama dia Yusuf Rauter. Dia ni cucu kepada arwah almarhum SM Idris. Kalau orang NGO tahulah. Dia pengasas CAP, Consumer Association of Penang. Saya pun sempatlah berguru dengan dia sekejap. Anwar tu pun sempat berguru dengan dia. Malah sebenarnya saya jumpa anak-anak dia, makcik kepada Yusuf ni. Bila saya dapat tahu dia dianiaya, kes dia ni macam menimbulkan beberapa persoalan, saya jumpa sendiri. Saya pergi sendiri. Jumpa anak-anak arwah SM Idris. Makcik-makcik kepada Yusuf Rauter. Saya nak tahu cerita sebenar. Itu cara saya. Sebab apa? Sebab ini tanggungjawab kita. Ya, bab keadilan. Ini saya kawan-kawan saya dalam ABIM, saya nak bagi tahu. You berjuang dalam ABIM lama, usrah, macam-macam kitab you baca. Kan? Bila you dengar perkara-perkara yang tak betul terhadap pemimpin kamu, you kena ceng. You jangan main biar macam tu je. You jangan nak main senang. Perjuangan tak ada senang. Sebab you dah berbai'ah, berusrah. Saya kalau orang yang tak ada gerakan Islam, saya tak heran lah. Tapi you bersama gerakan Islam. Dan you bukan tak kenal SM Idris. Dan ini cucu SM Idris. Dan ini bukan cucu biasa. Ini cucu yang paling rapat dengan SM Idris. Cucu yang dididik oleh SM Idris. Sebab itu bila Anwar jumpa arwah SM Idris masa lepas dia dibebas 2018. Ini cerita makcik-makcik dia. Cerita anak SM Idris. Anwar nampak Yusuf Rauter. Mata bertentang mata. Ada lain macam lah tu. Tapi saya tak nak cerita yang tu. Yang saya nak cerita, pada masa itu SM Idris kenalkan Yusuf Rauter pada Anwar. Dan pada masa itu juga Anwar ambil telefon Yusuf Rauter dan ajak dia pergi Kuala Lumpur kerja. Duduk kerja Kuala Lumpur, lain cerita. Jadi Yusuf Rauter lawan dia, saman dia. Pergi polis, ambil poligraf. Poligraf tu alat. Kalau kita bohong, tahulah. Ada tekan sini, letak sini semua, wire semua. Kalau kita cakap bohong, mesti tahu. Yusuf lalui proses itu. Dan sampai sekarang, keputusan poligraf tak dikeluarkan oleh polis. Mana betul lah tu? Kalau Yusuf tak betul, dia dah lama dia keluar, ini penipu, dia kata, ini betul. Lepas tu dia dipukul. Bila dia pukul, lepas tu dia fitnah oleh pegawai Anwar sendiri, kata dia kaki dadah sebagainya. Dia saman mereka. Dan dia menang 200,000. Budak ini menang. Dan dia sebut terang-terang, baru ni di mahkamah, bila dia bacakan keputusan, tiba-tiba ada dadah dalam kereta dia. Cek air kencing 2 kali, negatif. Jadi masuk akal ke orang macam ni? Ada dadah. Dalam badan dia tak ada langsung dadah. Ada pistol pula. Pistol tiruan pula. Dia cerita kartun mana dia. Dia tak boleh buka pintu kereta. Ni makcik dia cerita. Polis pula yang boleh buka. Saya bukan nak salahkan polis macam tadi kawan kata lah. Ada polis bukan kerja mereka. Tapi jangan lupa. Saya nak bagi ingatkan Anwar dulu kes pertama dia ialah menggunakan polis untuk tutup kes dia. Itu masuk mahkamah dan dia dihukum salah. Jadi ada alasan untuk kita ragu. Kau sekarang Perdana Menteri, orang ni saman kamu, bulan 5 tahun depan akan masuk bicara, kamu akan berdepan dengan dia sanggup lalui semua proses. Kamu perangkap dia, masukkan dalam jail dan perah dia. Dan dia 2-3 hari lepas di mahkamah dia berdiri, saya duduk situ, saya tengok. Dia berdiri, dia berkata pada hakim, saya tak bersalah, saya hanya mangsa pada seorang manusia bernama Anwar Ibrahim, yang takut dengan saya, takut berdepan dengan keadilan. Dia sexual assault saya, cuba secara seksual mencerobohi saya, dan saya lawan. Kerana dia marah dengan saya, dia berhenti sekarang, saya sekarang ni duduk dalam penjara. Saudara, kalau apa yang dikatakan betul, dan kita semua biarkan saja, kita semua bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Ini kezaliman terhadap seorang manusia.
Dan manusia ini cucu kepada SM Idris, orang yang paling banyak berjasa. Ya, Constitution of Penang, interest rate apa banyak, dan dia melawan koloni Amerika Syarikat pada tahun 60-an lagi, tahun 70-an lagi. Dia dah lawan, dia dah berdiri tegak lah. Orang macam ni, ya, cucu dia kita tak boleh pertahankan keadilan. Ya, sebab itu saya bagi tahu Anwar di Perkhidmatan Poh, saya bagi tahu, malam ini di Pahang pun saya bagi tahu, you better stop it. Ya, saya tahu saya ada risiko macam-macam, saya tak heran lah. Kan, saya pun dah lama biasa lah, bukanlah saya minta masuk dalam jin, kan? Tapi saya tak takut lah, sebab kita kena lawan. Ya, macam tadi kawan-kawan sebut, tak cukup, politik itu bukan sekadar servis, ya, bukan sekadar kita makan salah makan minum. Ia soal perjuangan, soal menegakkan keadilan, soal mempertahankan orang yang perlu dibela. Kenapa? Kerana barakah Allah SWT itu datang turun dalam keadaan itu. Banyak sejarah sirah perjuangan sahabat-sahabat negara-negara Islam yang tak ada apa, yang miskin, tetapi barakahnya. Kenapa? Kerana pemimpinnya adil, ya, tidak langsung. Ya, pada Saidina Ali, Yahudi cabar dia, mahkamah, dia di depan hakim, dia mau setara dengan Yahudi ini. Dia tidak mau dia panggil Amirul Mukminin, panggil saya Ali saja, sebab aku mau sama dengan dia. Kerana itulah keadilan Islam, itu yang diajar oleh Saidina Ali. Sebab itu barakah Allah SWT, pertolongan itu jelas. Tapi kalau kita tak lakukan atas nama Madani pula, yang dia pula bercakap ni PAS pula tunggang agama, PAS tu, dia lah tunggang agama, bukan PAS tunggang agama. Apa PAS nak tunggang agama? PAS daripada perlembagaan dia dah sebut Islam, dasar PAS adalah Islam. Memanglah dia tunggang Islam. Betul lah tu tunggang Islam, betul Pakcik? Tunggang Islam betul. Pakcik angguk, betul lah. Memang betul kita tunggang Islam, kita bersama Islam. Kita naik panji-panji Islam. Itulah makna dia. Bukan macam mereka nak sebut dasar Islam takut-takut. Oh, kita we are multiracial. Saya kena jaga, ni bukan anak Melayu je anak saya, anak Cina pun anak saya, anak India pun anak saya. Dia boleh takut. Sebab apa? Undi ni pasal. Bila ada masalah, panggil syekh sana. Lagi banyak masalah, panggil lagi besar syekh. Nak tunjuk bersama dengan syekh. Ini yang tunggang agama. Kamu tak berani letak dasar Islam tu tegang-tegang dalam parti kamu, dalam perjuangan kamu. Tapi bila sampai masalah, kamu panggil syekh Islam. Kamu panggil kawan-kawan kamu ABIM. Kan saya tak kenal, saya kenal semua pimpin ABIM. Saya pernah bersama mereka. Mereka sendiri mengeluh dengan saya, Anwar ni, bila susah buat saya kita. Bila dia syok apa semua ni, dengan toke sana toke sini, toke judi boleh geng juga. Bila ada masalah, dipanggilkan kawan Nabi. Ini kawan-kawan Nabi bagi tahu. Dia siapa tunggang agama? Ya. Dan cukuplah. Ya. Now, keadaan kritikal. Macam kawan tadi sebut, keadaan susah. Saya dengar tadi cerita pasal ahli Dewan Negeri, ahli Parlimen. Ya. Mereka pun dizalimi juga. Peruntukan tak bagi. Itu zalim tu. Ya. Kamu bukan tak tahu, kamu pernah jadi pembangkang. Kamu pernah susah, kamu pernah lawan. Sekarang jadi Perdana Menteri, wah kamu pegas sana, pegas sini. Tak bagi. Apa dia makna bagi 30,000 setahun? Apa dia? 30,000 saudara pun boleh bagi lah. Ini satu wakil rakyat bagi 30 itu penghinaan bagi saya. Penghinaan. Tak boleh bagi ruang kompromi pada mereka. Mau sama nak promote, mau nak kawan-kawan pembangkang promote, kamu bagi full peruntukan. Ya. Bukan kepada mereka, kepada rakyat. Dan ini bukan duit kamu. Ini duit rakyat. Mana prinsipnya? Keadilan itu mana? Tak ada saudara. Ini presiden keadilan. Tak mampu untuk bina keadilan, pertahankan keadilan dalam pejabat dia pun tak boleh. Yusuf Rota ini pegawai dia, budak pejabat dia, dalam pejabat dia, budak ini sekarang dalam penjara saudara. Dalam keadaan dia tak tentu bersalah atau tidak, sudah mengengkok dalam penjara. Keadilan apa? Kamu kata round satu Malaysia satu dunia, kamu presiden keadilan. Keadilan apa? Saya nak tanya kawan-kawan saya dalam keadilan. Keadilan apa kamu perjuangan ni? Banyak kawan-kawan saya di Temeloh ni, saya tahu lah. Yang baik, orang baik, tapi sokong Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu kat Temeloh hari ni, cukup lah. Cukup. Saya baru cerita setengah ni. You jangan main-main, saya buka semua susah nanti. Saya tak nak buka semua, tetapi ini kita tanggungjawab. Anwar Perdana Menteri, negara makin teruk. Negara bukan makin elok. Negara makin teruk. Apakah belum cukup lagi?
Ya, petunjuk daripada Allah SWT untuk kita bangkit. Kita nak tunggu sampai macam mana? Sampai nak lingkup kita? Sampai orang boleh pijak kita punya agama? Sampai bangsa kita orang boleh pijak? Ya, tanah dah habis, kena rembat lah. Kan, ni pas dek, saya terkejut. Nah, dia boleh orang boleh sampai 20% saja owned by state government. Dalam masa yang sama banyak lagi tanah-tanah negeri ada dalam company. Apa dia ni? Anwar tak mampu. Apa yang dia mampu? Pergi Pulau Pinang bagi 10 bilion ke pulau. Itu je dia mampu. Sebab apa? Sebab itu DAP. Betul lah kau anak Pulau Pinang, tapi kau bukan anak pulau, anak lahir di pulau. Kamu lahir di seberang Perai. Kamu lahir di Bukit Cokun, Bukit Mentajam. Berapa kamu bagi kepada kawasan-kawasan ini? Berapa yang di island kamu bagi 10 bilion buat LRT? Bajet pertama jadi Menteri Kewangan 10 bilion bagi kat situ dulu. Yang sini sampai sekarang tak dapat. Pergi Kelantan 500 juta. Pergi Terengganu hutang 1 bilion pun tak bagi-bagi. Bagilah sikit, ada hutang ni bagi sikit pertukan banjir apa. Paling banyak pun 100-200 juta. Tapi you bagi kerajaan DAP Pulau Pinang 10 billion one off. Apa makna dia? Ni Perdana Menteri apa kita ada? Kita nak jadi apa? Tak boleh. Tanya saya, tak boleh. We have to find all out. Tak payah tunggu pilihan raya. Sekarang kita kena lakukan. Kenapa? Ini bukan soal politik, ini bukan soal pilihan raya. Ini soal kita sebagai satu bangsa dan agama untuk mempertahankan agama kita. Anwar saya kenal dia betul. Tak boleh. Ya. Kita bagi juga Chan. Saya bukan tak bagi Chan, saya baru sekarang je saya bercakap. Dia dah 2 tahun jadi Perdana Menteri. Setahun lebih saya tak bercakap, saya tengok saja. Tapi bila teruk sangat, ini baru saya sebut tadi, saya baru cakap sikit, banyak lagi saya tahu. Teruk dia tu. Ya, saya bangkit di sini dan memang saya dengan PAS lah. Saya nak lawan kezaliman dengan PAS lah, takkan saya dengan UMNO nak lawan kezaliman. Kan? Bodoh lah. You nak lawan kezaliman mengikut UMNO. Kezaliman kepada presiden dia pun dia tak boleh tahankan. Kan? Saya nak pergi ikut UMNO. Kan? Nak bagi enjoy pada UMNO lah. Kan? Datuk Najib dia Perdana Menteri kat luar, dia enjoy Datuk Najib. Datuk Najib dalam penjara, dia tinggal macam tu je. Itu dia parti. Tapi PAS, saya bukan pasal nak belok, nak bodeh ya. Saya tak nak bodeh. Ada orang kata Nizam nak masuk PAN ni, nak jadi petanding dan sebagainya. Dia orang lupa tahun 1999 saya bertanding sekali saja. Saya pengarah pilihan raya PKR. Saya bukan pengarah pilihan raya kawasan. Saya pengarah pilihan raya pusat PKR. Tapi saya bertanding sekali ya. Pasal apa? Sebab lain masa saya duduk jail. Saya lagi banyak dalam jail daripada pilihan raya. Sebab apa? Sebab saya jadi ketua muda, saya nak bangkitkan semangat. Kita masa tu 99 kita menang tak banyak, PKR lah. Pulau-pulau di Pahang ni kita menang di Tasik Cini je. Jeffrey kan. Jadi tak cukup kan. Kita perlukan momentum. Jadi saya ketua muda. Sebab tu saya keluarkan dokumen rahsia tu masuk dalam OSA. Tapi sebab apa saya buat tu? Sebab saya nak naikkan semangat. Lawyer dah bagi tahu, you buka yang ni, you masuk dalam. You tak boleh bertanding lah. Saya kata tak apalah, bagi orang lain bertanding. Saya biarlah dalam. Itu saya. Yang tak kenal saya ni. Sibuk. Saya bukan masuk sesuatu tempat untuk saya. Ini perjuangan. Sebab tu kita kena berjuang. Tak boleh sudah. Dan saya percaya dengan PAS, sebab rekod PAS itu konsisten. Mempertahankan kezalim, orang yang kena zalim itu konsisten. Anwar tu pun kena zalim, PAS lah yang pertahankan dia, bukan UMNO. Tanyalah UMNO Pahang ni dia pertahankan Anwar ke? Sekarang lah dia pertahankan Anwar Perdana Menteri. Masa Anwar duduk dia siapa? PAS juga. Yang Anwar 2 tahun PAS. Itu pun berlagak dengan PAS. Maki hamun PAS. Hina Presiden PAS. Ulama macam tu kamu hina. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan. Saya bukanlah besar sangat, bukan hebat sangat, tapi insyaAllah saudara, dengan kudrat yang ada, saya akan bersama-sama, kita akan pertahan dan lawan mereka habis-habisnya.